Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini hari kita ada sebuah Saga FLX. Okey, Saga FLX ni datang memang nak buat major repair dengan kita. Nak buat penukaran timing belt, tank asing untuk kelas-kelas, untuk brake. Kereta Proton ni kalau jenis yang minyak brake dia sekali dengan kelas untuk kereta manual kita boleh buat asing kereta ni. Kita boleh asingkan dia punya tank dia. Tujuan dia apa? Minyak brake, minyak kelas. Contoh kalau minyak brake kotor, minyak brake saja kotor, minyak kelas tak bersih. Itu tujuan kita asingkan dia punya tank lah. Okey, satu masalah kereta ni daripada semenjak beli memang tak pernah tukar dia punya kelas pam atas, kelas pam bawah. Kita dah buat asingkan dia punya tank, kita bleeding, calus. Dia punya kelas tu calus. Kita dah discussion dengan owner, kita minta turun gearbox lah sebab kita nak tengok kelas pam bahagian bawah. Buka gearbox kita tengok memang berlecak habis lah bahagian gearbox dalam dia. Jadi kereta ni kita dah suggest kat owner untuk tukar kelas pam atas dan juga kelas pam bawah. Dan lagi satu kita check sekali ada punya kelas. Kita boleh tengok. Ini adalah kelas pam bawah dia. Ini yang saya cakap calus ni. Bila kita buka penuh dengan minyak ni kawasan sini. Kawasan dalam gearbox tu memang penuh minyak. So memang kalau kita tukar atas saja memang tak selesai masalah ni. Sebab apa? Atas baru, bawah pam lama, lagi satu bawah dah leaking, memang tak settle lah masalah dia. Jadi kita dah beritahu owner kita akan tukar atas dan juga bawah. Kita masuk yang original punya. Kita beralih pada kelas dia, kita tengok macam okey tau. Tapi sebenarnya dia dah ada clearance dia punya spring. Lagi satu dia dah terkopik dia punya kelas ni. Kita pun ada bagi tahu owner lah. Owner kata owner pun malah nak pening kepala, takut emergency nak jalan jauh ada masalah. So owner minta kita tukar sekali yang baru. Okey, macam biasa bila mana kita dah turun gearbox, benda perkara wajib kita akan tukar adalah Oishi flywheel lah. Apa pun model pun kita akan tukar. Sebab apa? Bila kita dah turun gearbox, kita tak nak kerja dua kali. Walaupun kita buat line side, tapi benda ni kita akan tukar sekali. Kalau kita tengok ni dah kematu lah, keras. Bila mana keras, oil ni tak dapat lagi cover minyak tu supaya dia tidak leaking. Bila keras, memang minyak akan leaking lah. Itu tujuan dia kita tukar oil flywheel ni. Kita ni juga oil selector gear dia ada leaking, so kita buat sekali. Nampak ni? Ini oil untuk selector gear dia. Okey, cukup 80,000 perkara yang wajib kita akan tukar timing belt dia lah. Mana kereta yang menggunakan timing belt memang kita perlu tukar 80,000. Tak kisahlah dia okey ke tak okey ke, memang kita wajib kena tukar dia 80,000. Sebab apa? Benda ni kalau dia nak putus dia tak ada bagi gambar check light ke, senggut-senggut ke, kereta mati-mati ke, tak ada. Melainkan gigi ni tercabut ataupun dia punya belt ni putus, barulah kereta tu berhenti. Jadi untuk mengelakkan kos yang lagi besar, 80,000 wajib kita tukar timing belt ni. Timing belt, oil, cam atas 2, oil crank 1. Dah tukar timing belt, jangan pula water pump pakai balik, pakai yang lama. Tak boleh. Sebab apa? Bila kita buat tukar timing belt, water pump kita wajib tukar sekali. Sebab apa? Dia sekali. Ini 80, ini pun 80,000. Jangan kita tukar timing belt 2 kali baru sekali tukar water pump. Nanti bila kita tak tukar water pump, pertama dia akan leaking kat sini ataupun bearing water pump akan pecah. Nampak ni satu lubang ni. Kalau dia leaking dia akan keluar ikut sini. Kat sini pun sama. So untuk mengelakkan kebocoran berlaku, eloklah kita tukar sekali water pump ni. Yang paling penting sekali bila kita dah buat penukaran timing belt, water pump, oil tu semua dah betul. Dia tukar dia punya bearing dah betul. Janganlah belting luar ataupun outside belt kita pakai yang lama. Kita tengok ni bayangkanlah kita nak jalan jauh kan, tiba-tiba aircon tak sejuk, temperature naik. Sebab apa? Belting luar putus. Kereta baru repair. So untuk mengelakkan benda ni berlaku, kita tukarlah sekali. Jadi belting luar baru, timing belt pun baru, lain-lain part untuk timing belt semua je baru. InsyaAllah perjalanan kita selamat, kita pun
tak risaulah tentang keselamatan kereta. Dekat tangan saya ni adalah petrol filter, di mana waktu yang sesuai untuk tukar dia seeloknya 40,000 lah. Sebab apa? Untuk kita jaga kita punya fuel pump. Kalau rasa kereta mendak, minyak kuat, boleh cuba tengok fuel filter ni. Kalau dia dah gelap ataupun dah mula rasa berat, bolehlah tukar fuel filter ni. Jangan kita pakai lama, tak boleh. Dia ni ada masa yang sesuai untuk kita tukar dia. Baru fuel pump kita tahan lama, minyak petrol kita bersih. Sebab apa? Petrol filter ni tadilah tapis minyak supaya minyak kereta kita ni, petrol kita ni berada dalam keadaan yang bersih. So kena rajin-rajin tengok benda ni. Okey, alhamdulillah kereta pun kita dah siap running, dah siap bawa, dah siap cuci sekali. Sebab apa? Bila kereta datang nampak macam ada habuk-habuk, kita akan belanja cuci lah. Supaya owner sendiri tengok pun syok, kita yang buat ni pun lagi nampak syok. So itu saja untuk perkongsian hari ini. Semoga ilmu ni manfaat. Assalamualaikum.